Assalamualaikum adik kakak. Kita dikejutkan di seluruh Malaysia, seekor anak gajah telah dilanggar dengan sebuah trailer dan gajah itu telah mati. Sangat menyayatkan hati. Memang ibu kepada anak gajah tu dia tunggu anaknya yang berada di bawah lagi. Sangat menyedihkan. Memang sangat menyedihkan. Daripada malam hingga ke pagi, ia tetap tunggu anaknya, sehingga pihak penelitian dan sukarelawan membantu. Tengoklah, memang sangat sedih. Ibu gajah memang sayang sangat pada anaknya. Ibu sangat sayang kerana untuk melahirkan anak gajah ini, ibu gajah terpaksa menanggung beban sehingga 2 tahun. Sangat sedihnya kerana anaknya telah mati. Ibu, memang inilah perasaan seekor gajah. Saling sayang menyaling. Sangat sayang, kasih sayang antara anak. Inilah anak gajah yang telah dilanggar. Tengoklah, sangat sedih. Memang sangat sedih. Sedihnya, sangat sedihnya.